kanak-kanak, nama saya Liu, saya Cikgu Liu. Saya Cikgu Rashmi. Hari ini kita mau mengajar aktiviti bola. Sekarang ibu baba dan kanak-kanak duduk dengan jarak yang sesuai. Bola ni ada banyak cara untuk bermain. Yang first kali adalah passing ball. Kita tunjuk macam mana yang passing ball tu. Kanak-kanak bertenang duduk macam sebelah segi. Lepas tu, satu kanak ambil bola macam ni. Lepas tu, passing dekat yang depan kanak yang bersama. Macam ini. Lepas tu, lagi sekali, kena passing. Kanak-kanak boleh pegang dengan betul dan bermain dengan cara yang baik. Kelebihan bola tangkap ini boleh kanak-kanak fokus dalam tangkap bola dan boleh meningkatkan fokus mereka. Aktiviti ini menunjukkan motor halus dan kanak-kanak boleh mengaktifkan kanak-kanak punya jari. Cara kedua adalah bola sepak. Cara ini boleh meningkatkan kemahiran kanak-kanak dan meningkatkan otot-otot mereka. Boleh meningkatkan. Kelebihan kedua adalah boleh meningkatkan koordinasi kaki dengan tangan. Ini adalah cara ketika bermain bola heading ball. Kebaikan adalah kanak-kanak boleh menggelincir bola dengan kon dan halangan. Ini adalah cara keempat yang bola. Cara ini menunjukkan kemahiran. Lepas tu, cara bermainan nama ini adalah one touch shooting. Cikgu akan mulakan satu lagu. Lepas tu, kanak-kanak akan bertiga adalah mengambil jarak yang sesuai untuk kanak-kanak. Lepas tu, bola akan passing kepada seorang. Lagu akan stop. Lagu akan menyalin. Bila masa yang lagu berhenti, kalau ada bola yang ini adalah dia yang kalah. Hai, saya Cikgu Darshini. Hari ini saya nak terangkan tips untuk ibu bapa dan guru. Gunakan bola yang lembut dan ringan untuk keselamatan anak-anak. Berikan pujian kepada anak apabila mereka berjaya melakukan aktiviti dengan betul. Ulang aktiviti ini beberapa kali dalam seminggu untuk mengukuhkan perkembangan motor halus. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga memberi manfaat menyeluruh kepada perkembangan fizikal, mental dan sosial kanak-kanak. Jika dalam aktiviti bola ajak kanak-kanak tidak boleh melakukan sesuatu, sebagai guru kita boleh menjadi model, lakukan aksi terlebih dahulu supaya murid dapat meniru. Yang kedua adalah mengubah peraturan, sesuaikan aktiviti supaya lebih mudah tetapi masih menyeronokkan. Yang ketiga adalah memberi petunjuk fizikal atau lisan. Gunakan gerakan badan atau arahan jelas untuk membantu mereka memahami. Yang keempat adalah mengajar rakan membantu. Murid lain yang boleh melakukannya boleh membantu atau menunjukkan cara. Yang kelima adalah menggunakan alat bantu. Jika aktiviti memerlukan kemahiran motor yang tinggi, gunakan alat tambahan untuk memudahkan pergerakan. Yang keenam adalah membecahkan langkah untuk membecahkan aktiviti kepada langkah-langkah kecil supaya lebih mudah diikuti. Kesimpulan aktiviti fizikal adalah secara keseluruhannya aktiviti fizikal memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kerana ia memberikan pelbagai manfaat kepada kesihatan fizikal, mental dan sosial. Melalui aktiviti fizikal seperti senaman, permainan atau sukan, individu dapat meningkatkan kecergasan badan, mengurangkan risiko penyakit dan memperbaiki kesedaran emosi.
Selain itu, aktiviti fizikal juga membantu membina disiplin semalam berpasukan dan kemahiran sosial apabila dilakukan secara berkumpul. Ini adalah dari